sophisticated. Sophisticated ni customer ni, prospect ni very knowledgeable, sangat experience dan juga sangat knowledgeable, experience, apa lagi? Berpengetahuan tinggi lah, saya cerita. Expert, very knowledgeable, expert dan juga berpengetahuan tinggi. Okey. Itu sophisticated, dia bijak. Biasanya kategori kerja macam ni tak ada masalah berkaitan payment, tak ada masalah payment. Gaji besar lah, gaji besar. Tapi kategori makan gaji biasanya. Walaupun gaji besar, tetapi kategori makan gaji. Dia berbeza dengan affluence. Contoh kerja pensyarah ataupun engineer. Contoh. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Engineer ni dia sangat particular, bahan apa guna. Okey. Makmal kat mana? Kilang buat apa? Ada tak orang yang kilang ni buat kat mana? Ada tak customer tanya kilang kat mana Ada. Sebab customer ni semua jenis ada. Jadi kalau pensyarah lagilah. Contohnya kalau doktor, prof tu lagilah. Dia sangat macam particular sikit study ni. Ada study ke cakap yang ni mampu untuk mengurangkan bacaan gula dah apalah. So benda tu you kena handle dengan sangat bagus. Dia tak ada masalah bagaikan payment. Gaji dia orang besar. Tetapi dia suka pada fakta. Okey? Dia orang suka pada fakta. So yang ni nak you kena present sedikit berkaitan dengan ingredient sedikit. Okey. Itu berkaitan dengan